Kesihatan Perdana Menteri kita ni, cuba tanya, saya tak pasti adakah public record. Kalau dia public record, dia kena bagi tahu kalau dia sakit apa, dia tak sihat ke apa ke benda ke. Itu yang saya nak tahu. Dan saya nampak mungkin dia hadkan 10 tahun sebab saya rasa dia pun tak yakin dia boleh lebih daripada 10 tahun. Mungkin tak. Itu nombor satu. Nombor dua, bukan saja dia tak yakin dia boleh capai 10 tahun, dia hadkan ke 10 tahun tu sebab saya ingat rakyat bukan nak kamu sampai 10 tahun, 5 tahun pun tak nak. Datuk Seri Anwar, kalau tanya kebanyakan rakyat kamu buat apa benda tu pilihan raya hari ni, saya tak rasa kamu boleh menang. Ini pandangan di kelas saya lah. So bukan kata 10 tahun, saya ingat 5 tahun pun banyak dasar-dasar yang dibuat oleh pemerintahan atau pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim PM10 ni. Pada saya nampak banyak mudarat. Banyak mudarat. So untuk saya kata tunggu 10 tahun, ini 5 tahun pun saya ingat rakyat tak boleh terima. So mungkin salah satu strategi dia adalah dia nak penggal kedua, dia nak second term, dia nak jadi Perdana Menteri 10 tahun. So oleh itu mungkin nak pergi pilihan raya esok, dia kata apa, dia kata alah bagi Chan lah satu penggal aja lagi, kita bagilah peluang dia untuk penggal kedua. Tapi pada saya kita tak boleh bagi tuan-tuan, sebab Anwar Ibrahim ni dia bukan saja bawa PKR, dia mendukung DAP. Macam saya cakap dah lama, dasar-dasar DAP ni bahaya untuk negara. Dan sebab itu dulu juga saya cakap, saya komen macam ni, kita tak suka DAP bukan pasal dia punya ethnicity, dia punya warna kulit dan sebagainya, sebagaimana yang dicakap oleh menteri-menteri dia ni. It's not because you Chinese ke, you Indian ke, you non-Malay ke, bukan pasal itu, pasal kamu DAP, bukan pasal warna kulit kamu. Ada aja yang non-Malay kan, yang kita tak ada masalah. Macam saya cakap, macam Vikas Yong, Ridwan T, dulu profesor KK, profesor itu, profesor ini, dia orang ni semua dia bukan DAP, dia tak menyokong DAP, kita tak ada masalah dengan dia orang. So it's not because of the colour of their skin, not because of dia punya ethnicity, tapi kamu DAP ni membawa masalah. Dan yang mendukung kamu sekarang adalah Anwar Ibrahim dan juga Hamdan Mantap dan juga Amanah dan juga PKR. So sebab itu rakyat tak selesa dengan dasar-dasar yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ni, sebab dia perlu ikut parti yang paling dominan dalam PH, iaitu DAP. Ini yang menjadi masalah Anwar Ibrahim. Kalau kita bagi dia lagi second term, maka DAP akan berkuasa lagi berapa tahun? 7 tahun lagi. Ini sekarang dah tahun ketiga, tahun keempat, 2 tahun, baru 2 tahun, 3 tahun jadi kerajaan dah macam-macam cerita ni. Urah lah, UEC lah, nak buat persembahan semula lah, pemilihan bandar lah, apa ke benda lah, itu kan dia nak buat. So itu baru 2-3 tahun, macam-macam idea merepek dia nak buat. So bayangkan kita bagi dia 10 tahun macam mana. So saya ingat dia pun tak yakin dia nak dapat, kalau tak ada dibuat, kalau tidak ada dibuat satu janji lain, dia tak yakin dapat second term. So mungkin kali ni dia boleh jual lah cerita kot, satu naratif, kata alah bagilah saya second term, inilah last term saya dekat sini. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Because 1 tahun bukan sekadar 1 tahun, 1 bulan kita bagi pada mereka ini pun orang kata banyak benda-benda dasar-dasar yang mereka bawa itu, makin lama makin mudarat. Itu pasal apa lagi yang dia cakap. Yang lain-lain tu dia bagi gula-gula lah, SARA lah, apa benda-benda ini semua tanggungjawab kerajaan. Siapa-siapa jadi kerajaan pun, pasal kerajaan ini mempunyai kuasa untuk memungut cukai. So kalau kamu kutip cukai dan lepas itu duit tu ada pada ni, duit rakyat kamu pegang, setiap kerajaan mana-mana pun akan bagi. Macam Kerajaan Barisan Nasional bagi BERIN, lepas tu dia tukar kepada apa benda dulu,
apa yang Lim Guan Eng buat tu, tapi dia kecilkan jumlah dia, apa STR ke apa. Sekarang Anwar Ibrahim bagi SARA, macam itu. Setiap kerajaan yang pegang duit memang kena bagi bantuan. Itu bukan apa orang kata kira budi bicara, itu memang tanggungjawab kamu. Faham tak? So kamu tak boleh bangga-bangga benda itu. Oh, kita bagi bantuan, kita bagi ini. Sampai dulu saya ingat Datuk apa ni Anwar Ibrahim dia cakap, oh subsidi ni adalah apa, sedekah. Kamu pernah pakai perkataan sedekah kan? Subsidi ni adalah sedekah lah. Sedekah ni kalau kamu pakai duit kamu sendiri. Kalau kamu pakai duit kamu sendiri, lepas itu kamu sedekah kat orang, kamu boleh panggil itu sedekah. Tapi bila kamu bagi subsidi ke, bila kamu bagi bantuan, kamu tak boleh panggil itu sedekah, Anwar Ibrahim. Sebab itu bukan duit kamu, itu duit kita, duit rakyat. Macam mana pula kamu bagi sedekah pada kita? Duit itu asalnya duit kita dan kita yang bayar gaji kamu. Itu tak masuk akal. So bila kamu fikir apa pemberian subsidi, pemberian bantuan ni semua sedekah, maksudnya you apa orang kata mentally you got something wrong somewhere in your head, you know. Macam mana pula kamu bagi sedekah kat kita? Itu duit kita, kamu jaga je duit kita. Macam bank kita simpan duit dalam bank jaga duit kita nak keluar duit, takkan bank nak cakap okey lah saya bagi awak sedekah duit awak ni. So sebab itu tarifan kamu orang ni dalam PH, PKR, Abandah, Amda Mantap pengikut semua terbalik tu. So bila kamu kata itu sedekah, itu tak betul dan kamu tak boleh bangga-bangga dengan bantuan yang dibagi kepada rakyat. Itu tanggungjawab kamu. So sebab itu rakyat, bila kerajaan bagi bantuan, kita ambil. Sebab itu bukan duit dia tu, itu duit kita tu. Kalau dia tak bagi, lagilah zalim. Kalau dia bagi, itu tanggungjawab dia, tak lebih tak kurang daripada itu. Itu dia punya ini. Dan SARA tadi saya dengar dalam TV, dia kata dia bagi apa 2.1 bilion yang lepas dia. Kali ni pun lebih kurang 1 ke 2 bilion macam itulah. So dia bagi balik kepada kita 2 bilion, tapi yang dia ambil berapa? So sebab itu saya cakap 2 bilion yang dibagi SARA ni, kalau kita tengok projek-projek yang dibagi oleh kerajaan lagi berbilion-bilion daripada itu. Kamu tengoklah projek-projek lain. Airport satu negeri ni, Airport Pulau Pinang dia dapat 1 bilion tak salah saya. LRT ke LRT Pulau Pinang dapat berapa bilion itu? Berapa bilion? Bagi tahu saya LRT Pulau Pinang berapa bilion? 10 bilion ke apa? Itu. So kamu bagi SARA seorang berapa untuk keseluruhan rakyat Malaysia? 2 bilion. Tapi kamu spend projek, siapa yang dapat projek-projek ni? Berapa puluh bilion pula kat situ. So kamu di projek ni datang daripada mana? Sumber daripada cukai dan daripada hutang. So kalau cukai kita bayar, kalau hutang rakyat juga yang kena bayar. So last duit ini kamu ambil daripada rakyat. So kamu ambil daripada rakyat berpuluh-puluh beratus-ratus bilion in terms of cukai dan hutang. Kamu pulangkan bagi balik 2 bilion. So kamu tak boleh bangga-banggakan benda itu. So kamu tarik banyak bagi sikit. Itu yang menjadi masalah. Itu nombor satu. Itu yang saya nak cakap. Dan apa lagi satu contoh benda-benda dasar yang memudaratkan kita. Hari ini orang duk cerita, dan tadi Anwar Ibrahim pun dalam Dewan itu dia duk cerita pasal Venezuela. Buka-buka aja dia kata dia tak setuju apa orang kata Amerika ni pergi intervene lah, campur tangan dengan Venezuela. So apa yang saya nak cakap macam ni berkenaan dengan Venezuela ni, itu pasal dulu saya cakap pasal perjanjian kita punya trade agreement ini. Kamu yang suka-suka pandai-pandai nak beria sangat nak sign dengan Amerika. Kan saya dah cakap dah lama, kamu sign dengan kuasa besar macam Amerika ni, dia boleh enforce macam-macam kepada kita. Sampai kalau kamu tak comply, dia boleh pergi abduct kamu, macam apa yang berlaku ke atas Presiden Maduro ni lah. Presiden Maduro ini Amerika, Donald Trump tuduh dia macam-macam.
katakan dia ini terlibat dalam mengedar dadah lah, dengan kartel dadah lah, dan kartel kokain dan sebagainya. Dia boleh tuduh lah. Dia tuduh. Lepas itu dia tuduh dia nak bercarakan dia ini di mahkamah dia, di mahkamah Amerika. So lepas itu, walaupun orang itu tidak ada di Amerika ataupun tidak keluar daripada Venezuela, dia boleh pergi hantar askar dia pergi kidnap atau abduct di Caracas. Kamu faham tak, Anwar Ibrahim? Dengan siapa yang kamu sign ni? Dia pergi abduct orang itu, Presiden Venezuela dengan bini dia, kena colek oleh askar Amerika, bawa pergi New York untuk dibicara di New York. Itu Venezuela tak sign dengan dia. Kamu tahu? Kita ni di bawah awak ni, dengan dulu Tengku Zafrul, sekarang ni Jogani tak tahulah macam mana dia fikir, awak pergi sign. Dan dalam trade agreement itu, kan saya dah cakap dulu, dalam trade agreement tu dia kata apa, kita kena mengikut undang-undang dia, local, dia punya local law, in accordance to dia punya local law. Kamu interpret, kamu kata in accordance to kita punya local law, tapi interpretasi dalam dokumen agreement antara kita dengan Amerika tu, local law juga membawa maksud local law dia. Kamu tahu tak? So kalau dia punya local law yang kita punya kena akur, maka kalau jadi apa-apa benda lah yang dia tak suka, dia boleh enforce, dia boleh hantar, dia boleh abduct pemimpin kita, bawa pergi ke sana atas apa-apa tuduhan. Kita pun tak tahu dia punya tentera dia macam mana. Kamu nak lawan macam itu? Venezuela yang tak sign trade agreement dengan Amerika ni pun kena macam itu. Saya tak tahulah apa Venezuela sign, tapi kalau dia sign pun dia tak sign macam kita lah. Kita pula pergi sign macam-macam ini tanpa melalui proses-proses yang sepatutnya, tanpa melalui parlimen, tanpa melalui ini. Kita punya apa kata, bertanya kepada banyak apa ni, libat urus itu kurang. Itu yang saya cakap. Sekarang kamu kata kamu tak setuju dengan apa tindakan Amerika yang intervene, tapi pada masa yang sama kamu suka-suka atau cepat-cepat aja nak sign. Ini yang menjadi masalah. So sebab itu daripada awal dulu saya cakap benda ini kena berhati-hati. Tahun lepas, bulan berapa, saya yang antara paling awal atau yang paling awal cakap, kamu, menteri-menteri kamu ni Anwar, kamu sendiri dulu Tengku Zafrul, sekarang dia dekat mana, baca pun tak faham benda itu. Lepas tu bila kamu baca tak faham dan interpretasi kamu tak betul, lepas itu bila orang tegur, kamu cakap orang pula yang tak betul, lepas tu kamu sign cepat-cepat, libat urus kamu tak buat. Padahal banyak pakar-pakar undang-undang menginterpretasi, mentakrifkan benda itu adalah sesuatu yang amat merugikan negara. Ini pihak yang kamu sign ini. Ini pihak yang kamu tanda tangan ini. Dan banyak dah kita dengar komplain-komplain daripada peniaga-peniaga pun kita dengar komplain. Sekarang ni ada lambakan telur poultry ni daripada Amerika. Saya ada baca berita tadi, lambakan telur. Dan telur yang kita kena beli daripada Amerika ni kualiti tak bagus. Ini saya baca, tak salah saya dalam South China Morning Post ke apa, ambil artikel tu. South China Morning Post ini bukannya baca ayam, dia pergi interview lah peniaga-peniaga dekat Malaysia ini. Bukan dia tulis sendiri. So dalam artikel tu dia kata banyak orang tak puas hati kita dapat supply telur ni ambil daripada Amerika, tetapi dia punya kualiti tak bagus. So buat apa ke benda pula kita kena beli telur ayam daripada Amerika ni? Tak ada yang lagi dekat yang lebih berkualiti ke kita nak beli? Tetapi bila kamu dah sign, barang makanan pun kita kena ambil jauh daripada separuh dunia tu, kena hantar kepada kita. Inilah dia apa yang kamu buat. Lepas itu kalau kita nak revise, dia tak setuju macam mana? Bila dia tak setuju, dia boleh tekan kamu. Macam Venezuela ni lah,
dulu Hugo Chavez, lepas tu Hugo Chavez mati, diganti dengan timbalan dia Maduro. Chavez pun tidak berapa pro Amerika, Maduro ini pun tak berapa pro Amerika. So Venezuela ni ada simpanan minyak yang terbesar atau antara terbesar di dunia. Dulu yang pergi sana syarikat-syarikat minyak lah. Tetapi lepas Hugo Chavez dan diikuti dengan Maduro, mereka align dengan negara Rusia dan China. So saya ingat mereka tak suka lah. So ada elemen geopolitik, ada elemen sumber-sumber minyak ini, ada elemen ekonomi dan American interest dekat Venezuela ni. So tuduhan yang kata orang kata dia nak segang, bila dia nak segang atau nak abdah, mestilah dia cari apa sebab lah. So sebabnya sekarang, sebab kononnya kita pun tak tahu betul ke tidak, Maduro ini dia jadi kepala kartel pula dah, kepala kartel kokain. Itu tuduhan yang dibuat. Pada saya, kalau dia ada tuduhan macam itu, bawalah pergi kepada mahkamah antarabangsa. Bukan kamu sendiri pergi MDAC, lepas itu pergi bawa mahkamah kamu bicara di Amerika. Orang kata banyak pakar-pakar undang-undang antarabangsa kata benda ni tidak mengikut undang-undang antarabangsa, dan Amerika punya justifikasi dia kata mengikut ada satu elemen undang-undang antarabangsa yang dia boleh extradite ataupun buat macam ini walaupun tak pernah dibuat dia orang. Ambil orang itu di negara dia sendiri, nak pula ketua negara itu kamu abdah di Caracas, ibu negara dia pergi balik Amerika itu menggunakan tentera. Ini tak pernah terjadi dalam sejarah. Kamu you stretch the provision in international law yang kata kamu boleh ambil tindakan kepada non-citizen ataupun orang negara lain di extraterritorial punya jurisdiction kalau ia melibatkan kamu punya citizen, terancam. Tapi this is stretching a lot sampai tak boleh nak capai justifikasi itu. Sebab apa-apa tindakan sebelum ini, katakan ada orang buat satu benda jenayah, dia melibatkan citizen Malaysia atau citizen Amerika, maka ada undang-undang antarabangsa, kita boleh ambil tindakan kepada orang itu di luar jurisdiction kita. Tapi dalam kes ini kira bukan sahaja to the extreme end, ini kira takrifan yang merepek atau tak masuk akal langsung. Sebab dia ni head of state tau. Lepas itu dia ada equality, dia ada sovereignty dan equality under international law. Kamu tak boleh pergi ambil je macam tu. Itu yang orang tak setuju. So itu akan diargue lah. Ini tak, dia terusnya tak pergi ICC, dia tak pergi mahkamah antarabangsa, dia terus ikut undang-undang dia. So kenapa saya cerita benda ini? Saya cerita benda ini sebab kalau dia boleh buat benda itu kepada Venezuela, maksudnya dia boleh buat pada kita. Saya ingat kita ni lagi kecil pun negara kita berbanding Venezuela. So sebab itu yang kamu pergi beria sign dengan Amerika berkenaan dengan trade agreement ni, buat apa? Ini yang menjadi masalah. So ini adalah salah satu kemudaratan saya ingat yang dibawa oleh pentadbiran Anwar Ibrahim ni kepada Malaysia. So sebab itu Anwar, bila kamu nak 10 tahun jadi PM atau limit, bila kamu kata limit term 10 tahun tu maksudnya lah, saya interpret kamu nak lagi satu penggal lah. Itu interpretasi saya lah. Tapi pada saya rakyat tak boleh bagi kumpulan kamu ini, pentadbiran kamu untuk berterusan for the next term. Setengah penggal pun dah macam-macam jadi macam ni, takkan nak bagi kata second term. Lagi banyak kemudaratan, habislah negara kita lepas ni jadi macam itu. Lepas itu
apa benda lagi yang dia cakap tadi? Pengasingan antara peguam negara dengan Solicitor General, peguam negara dan peguam cara, ataupun peguam negara yang mendakwa-dakwa ni dengan apa kata yang peguam cara kerajaan yang menguruskan the soliciting atau advisory kepada kerajaan berkenaan dengan penggubalan undang-undang dan sebagainya. So sekarang benda ni dicadang oleh Azalina, tak salah saya. So Azalina cadang supaya diasingkan kuasa antara peguam negara dengan peguam cara, sebab peguam negara ni yang mendakwa-dakwa orang ini. So kononnya untuk provide check and balance lah, kalau tidak terlampau banyak sangat kuasa berada pada peguam negara sebab kuasa. Cuma saya nak cakap macam ni, dulu saya dah buat komen lah, saya kata itu tidak menyelesaikan masalah. Saya cakap kerana sebabnya apa? Sebab dia yang menjadi isu adalah kuasa peguam negara untuk mendakwa on behalf of kerajaan. So peguam negara ni, AG Chamber ni, di bawah dia pendakwa raya, timbalan pendakwa raya, dia kerja dia mendakwa orang aja. Dan mereka bukan di bawah kehakiman, mereka ini walaupun dia officer of the court, tapi dia masih eksekutif. So dia report, bila eksekutif ni, ketua eksekutif dalam 3 cabang kerajaan itu report kepada Perdana Menteri lah. So peguam negara dia boleh mendakwa-dakwa orang, dan lepas itu sebab dia salah satu cabang di bawah cabang eksekutif ini, bila dia mendakwa-dakwa orang itu, sebab itu ada kegusaran yang mana kuasa ini dibagi pada peguam negara, yang mana peguam negara ini di bawah eksekutif, yang mana eksekutif ini di bawah Perdana Menteri, supaya kadang-kadang mungkin ada kegusaran, kita takut kuasa itu di abuse lah. Contoh dakwa pembangkang aja. Kalau nak dakwa kes rasuah pembangkang aja, tak ada pun dikorekkan ke apa ke, saya tak tahulah. Tapi yang sepatutnya kita agensi kerajaan pro ataupun siasat ataupun dakwa adalah sebenarnya orang yang ada dalam kerajaan sebenarnya. Itu yang sepatutnya, sebab pembangkang ni dia tak pegang duit kita, dia tak pegang duit rakyat. Kamu nak korek cerita lama, korek lah, tak apalah. Saya pun kalau memang dulu masa dia jadi kerajaan dia sakau, kamu korek lah, pergi dakwa dia. Itu tak ada menjadi masalah kepada rakyat. Tetapi mungkin 20% or 30% of the time you should focus on pembangkang, tapi 70% of the time you should focus kepada orang yang memegang kuasa sekarang, supaya rasuah itu tidak berlaku ataupun jenayah itu tidak berlaku. Kalau kamu masih fokus membangkang, masuk orang jadi kerajaan, dia sakau je lah, dia buat jenayah, lepas tu bila tukar kerajaan baru kita tahu, baru kita tangkap dia. Itu tidak memprevent ataupun itu bukan preventif. Itu bila dia dah sakau, dia tukar kerajaan, baru kamu tangkap. Itu pasal saya cakap kita patut fokus, agensi kerajaan, SPRN dan sebagainya, fokus atau target kepada orang-orang yang sekarang memegang kuasa, supaya dia takut untuk menyakau masa dia memegang kuasa. Bukannya fokus kepada pembangkang. Pembangkang tak ada kuasa untuk pergi bagi-bagi projek ni. Kamu faham tak, Anak Ibrahim? Itu yang saya nak cakap. So sebab itu kuasa ni yang berbalik kepada peguam negara dengan peguam cara itu, selagi kalau kamu pecah 3 atau 4 pun, Nazalina, saya nak cakap sikit, dia tidak menyelesaikan masalah yang mana peguam negara yang mendakwa-dakwa orang ni masih di bawah cabang eksekutif. Kamu pecah 3 sekalipun mungkin dia mengurangkan kuasa dia untuk menasihat kerajaan lah, tetapi kuasa pendakwaan tu masih di tangan dia. Itu yang kuasa yang besar tu, yang masa kamu, Azalina, masa dalam Dewan Dewan Merdeka, ingat tak? Saya ingat lagi masa Dewan Merdeka, masa kita buat mesyuarat agung khas, ingat tak pasal Datuk Najib? Ingat tak masa Azalina berucap dulu? Siapa ingat lagi Azalina berucap dulu, ingat tak? Dia kata kita ni berkuasa macam peguam negara, orang kita macam tu. Ingat? Siapa ingat lagi?
masa asal cerita tu. Ingat tak? So kuasa itulah, kalau kamu ambil kuasa lain daripada peguam negara bagi kat orang lain sekalipun, ia tidak mengurangkan kuasa pendakwaan dia itu, yang mendakwa-dakwi orang ini, sebab dia masih di bawah eksekutif. So pemecahan kuasa antara peguam negara, pendakwa ini dengan peguam cara tidak menyelesaikan masalah kegusaran rakyat tentang abuse of the power itu, kebarangkalian abuse power untuk mendakwa-dakwa orang atas alasan ataupun atas sebab-sebab yang tidak sepatutnya. Itu yang kita risau. Bukannya dia ada terlampau banyak power kamu nak bagi orang lain, bukan itu. So sebab itu cadangan saya lain. Cadangan saya dulu saya dah cakap, kita buat apa ni yang kata macam negara maju, dia buat macam mana? Macam di England dia ada CPS, Crown Prosecution Service, dia ada separate agency ni untuk apa orang kata dia tengok sama ada orang ini perlu didakwa atau tidak. Dia ada separate satu agency tengok benda itu. Polis, CPS, lepas tu apa DPP, dia lain tau. So dia ada banyak check and balance kat situ, walaupun mereka ni bekerjasama. So dia bukan atas satu orang. Itu yang perlu kita buat. Satu lagi, itu di UK, di Amerika dia ada grand jury. Grand jury. So macam untuk sebelum dia dakwa orang itu, kalau atas kesalahan-kesalahan tertentu, kamu kena pergi menghadap juri dulu untuk menentukan sama ada dia ni bukanlah semua kesalahan, tidak, ada kesalahan-kesalahan tertentu, dia bukan kesalahan. Contoh macam kalau negara yang ada juri pun bukan semuanya kes dibawa di hadapan juri. Tak salah saya ikut statistik cuma less than 3% ke less than 5%, maybe less than that lah, of all cases dibawa ke hadapan juri. Dekat Amerika ada grand jury untuk menentukan sama ada orang tu apa orang kata sepatutnya didakwa atau tidak. So dia bukan atas kuasa satu orang. Lepas tu saya juga cadangkan untuk kembalikan sistem juri. Ingat tak dulu, supaya kalau kita katakan itu boleh sembang imbang, bukannya di tangan satu orang untuk menentukan. Sebab dulu kita ada kes dekat Malaysia ni, sejarah apa orang kata kehakiman kita ni tak selalunya cantik. Itu tidak boleh dinafikan. Saya cakap fakta dan saya cakap sejarah lah. Dalam kita punya sistem kehakiman, dulu banyak skandal, banyak isu. Hakim ni ada juga hakim yang korup, ada juga hakim ini. Saya ingat kalau awak tanya hakim pun, mereka pun tak berani cakap yang semua hakim ni apa ni, walaupun kita tak boleh lah nak cakap kehakiman kita korup, itu tak boleh lah, nanti orang tak percaya pula. Tapi apa yang saya nak cakap macam ini, apa yang saya nak cakap ialah kita tak boleh garanti lah, tak boleh garanti yang hakim-hakim ini semua 100% apa orang kata 100% bagus lah. Sebab mereka ni semua manusia. Sebagai manusia mungkin ada lah kekilafan. Sebab itu bila kita appeal pun, kita apa orang kata, mungkin dia tak korup tapi dia khilaf, mungkin dia tak apa orang kata ambil rasuah atau sebagainya, tetapi adalah benda-benda sebagai manusia tu ada imperfection. Sebab itu bila ada satu kes kita nak appeal kepada mahkamah rayuan atau mahkamah persekutuan, kita kata hakim ini mungkin terkhilaf, kita tak tuduh dia ambil rasuah, kita tak tuduh dia apa ni yang kata korup, tidak, tetapi kadang-kadang dia terkhilaf. So sebab itu untuk mengelakkan banyak masalah kekhilafan, masalah corruption dalam apa institusi lah, kehakiman ke, peguam negara ke, agensi-agensi ke, maka kita kena ada check and balance. So dalam kehakiman ni dia tak ada democratic legitimacy. Apakah democratic legitimacy? Democratic legitimacy ni maksudnya orang itu
dipilih oleh rakyat. So kalau rakyat tak puas hati, rakyat boleh remove dia. Macam kehakiman ni dia tidak dipilih oleh rakyat. So macam mana kalau dia buat tak tentu arah, macam mana? So apa seimbang pada kehakiman? Sebab itu di negara-negara maju dia masih maintain sistem juri, walaupun hakim dia itu memang credibility tinggi, integrity tinggi, tetapi dia masih ada juri. Sebab dia nak diadili oleh macam di negara maju dia kata jury of their peers. So kita tengok hakim tu adil, lepas tu at the same time ada juri, so itu ada seimbang. So katakan kalau ada apa-apa berlaku, kata hakim ini ada masalah ke apa, dia terkhilaf ke ataupun dia ada isu ke dan sebagainya, juri ada dekat situ boleh seimbang dia. Dan dulu kita pernah ada sistem juri, tapi kita batalkan sistem juri ini sebab kita nak ikut India. So ini yang saya tak faham, yang kamu nak ikut sistem di India buat apa? So sistem kita kalau ikut common law daripada UK sampai sekarang ada sistem juri. Di negara-negara maju banyak ada sistem juri. Sebab apa? Dia kata dia maintain sebab itulah. Sebab walaupun hakim-hakim dia ada credibility, tidak korup, tetapi untuk menampakkan sistem kehakiman tu lebih because justice ni ataupun bersih ni, kita bukan perlu saja bersih, kita perlu dilihat bersih atau dilihat kata betul lah, macam badan kehakiman untuk meningkatkan keyakinan. Ini yang perlu kita buat. So that is the reform. Kalau awak nak betul-betul yang efektif, yang berkesan punya reform, bukan buat benda-benda macam ini. Kalau kamu buat benda ni, bolehlah kurang sikit, tapi selagi orang itu report kepada kamu, dia memegang kuasa untuk mendakwa-dakwi, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu daripada dulu saya cakap. So apa benda yang reform kamu yang menyelesaikan masalah, yang kata pecah peguam bela dengan peguam cara ni, masalah yang kamu selesaikan, kamu create satu lagi post, lepas itu kamu ringankan beban peguam negara je lah. Itu masalah dia yang kamu selesaikan, bukan masalah rakyat dengan isu seimbang ni. Isu seimbang kamu tak selesai sebab peguam cara ni buat kerja lain. Peguam cara buat kerja penyelesaian kerajaan, peguam yang mendakwa-dakwa ni buat kerja lain. Dia tak ada dia banyak dekat situ. So, sebab itu saya cakap, bila kamu nak buat benda-benda macam ini, kamu tanyalah, libat uruslah betul-betul. Okey, lagi tuan-tuan. Bagi free apa ni? Okey. RUU apa? Kes Albert T dengan Syamsul, itulah saya pun nak tahu juga dia macam mana. Itu dia pergi mahkamah sekejap kan. Lepas tu sekarang dah senyap aja. Apa jadi lepas ni tolak kancil, tak nak lah, saya nak simpan tu. Kilang di Malaysia banyak tutup. Yalah, betul lah, saya tahu itu. Apa lagi? Terima kasih atas sokongan. Tadi garage door slow nak, tak ada garage door memanglah macam itu, dia tak boleh tutup laju-laju. Sebab dia tutup macam itulah. Kalau tutup laju-laju itu bukan garage door, itu dipanggil apa? Apa benda yang kat kilang itulah kan. Lagi okey, jual remote control. Okey, pasal skandal ATM. Okey, pasal skandal ATM ni saya nak biarkan mereka siasat lah. Biar siasat. So kalau ada skandal, kita nak supaya dia dibawa ke muka pengadilan lah, sesiapa pun yang terlibat. Tapi kalau dia difitnah, dan dia perlu mempertahankan diri dia lah. Siapa-siapa dia ada dua lah. Satu, dalam kerajaan ni, kebanyakan daripada pejabat awam yang saya cakap, mereka ni bersih, tak ambil rasuah. Tapi ada yang pasal nilas titik osak susu sebelanga, itu ada jugalah. But on the other hand, kita kena tengok lah, kita kena siasat betul-betul lah, sama ada elemen tu betul atau tidak.
Okey. What's my prediction on PRU 16? Prediction saya PRU 16 Anwar mungkin tak boleh pertahankan lah. Saya tak rasa PH boleh menang. Saya rasa sebab dulu pun dia tak menang. Masa apa orang kata PRU 15 itu dia tak menang. Tak ada parti yang menang. Dia dapat jadi Perdana Menteri sebab dengan bantuan AMDAP, Zain Hamidi. Lepas itu dia dapat kumpul Sabah Sarawak. Sekarang dia boleh maintain lah jadi Perdana Menteri. Dan masa itu pun bila dia kempen kononnya tu lah rasuah lah, kononnya reform lah, janji manifesto dan sebagainya, itu pun dia tak dapat cukup kursi. Apakah lagi sekarang? Bila sekarang ni kita dah nampak, dulu kita tak tahu macam mana mereka ni, macam bila mereka berjanji macam betul, macam bagus saja dia orang ni berjanji manifesto itulah, PTPTN lah, tol lah, apa ke benda lah, nak hapus rasuah lah, tak mau surat sokongan lah, nak apa kata semua ketua pengarah SPRM dibawa ke parlimen lah, reform itulah, reform inilah, nak bagi apa kata minyak turun sampai berapa RM1.50 lah dan sebagainya. Ingat tak dulu? So bila mereka jadi pembangkang, mereka tak jadi kerajaan, so rakyat mungkin tengok, oh janji ni mungkin lah kita try lah sekejap, tengok betul ke tak apa benda yang dia ni. Itu so masa dia janji reform itu semua, masa dia janji nak menentang rasuah ini semua, masa dia janji nak bantu ekonomi rakyat ni semua, masa itu pun dia tak cukup jumlah. Masa itu pun dia tak menang kursi. Apakah lagi sekarang bila dia dah berkuasa, dia ada kuasa, lepas tu janji tak tunai, reform tak buat, lepas tu masalah yang dia kata dia nak selesaikan tu, masalah rasuah tu masih tak selesai-selesai, malah berlaku di keliling dia. So dengan keadaan ini, adakah kamu rasa kamu boleh menang dalam pilihan raya nanti? So sebab itu saya kata daripada segi kempen dan daripada segi apa orang kata kalau nak ikut sokongan, dia tak boleh. Saya tak rasa dia akan dapat, dia akan hilang banyak kursi lagi ada. Itu saya punya pandangan. Cuma dia akan pakai satu apa orang kata alat lah untuk menang pilihan raya, iaitu gula-gula, duit dan resource. Ini bila orang tu dah tak ada modal, nak cakap, orang dah tahu dia janji tak tunai, reform tak buat, apa tak buat, so satu cara je lah tinggal untuk dia dapatkan undi kamu, dia bayar lah. So sebab itu saya kata benda ni tak bagus untuk sistem politik dan sistem demokrasi Malaysia. Sebab itu saya nak buat Akta Pendanaan Politik, sebab ahli-ahli politik dalam apa yang ada kuasa ni, yang memegang resource ni, esok nak dekat pilihan raya, dia pakai duit kita untuk apa orang kata, untuk beli undi kita. Itu yang tak sepatutnya. Dia akan package lah dalam macam-macam cara lah, package bantuan itulah, package bantuan inilah, sebenarnya itu duit kita. Ini kalau dia bagi bantuan itu, bantuan ini boleh, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah yang saya cerita dulu, iaitu dia bagi projek ke orang. Ini contoh lah. Tahu-tahu apa kamu yang menonton ni faham ni lah. Dia bagi duit ke apa, bagi projek bilion ke orang ni. Dia bagi kita SARA 2 bilion aja, tapi projek-projek besar-besar ni berpuluh-puluh bilion. Faham tak? So yang projek-projek besar ni bagi pada tertentu ni direct nego 1 bilion, direct nego 2 bilion, direct nego ataupun apa ni yang kata selective tendering bilion. Lepas itu yang dapat projek ini pula ada kickback pula, bagi kepulaan kepada melalui saluran-saluran tertentu kepada orang-orang tertentu, dan orang tertentu ni menggunakan dana ini untuk politik, untuk bagi kepada apa
operator-operator politik mereka, dan juga kalau bagi kepada pengundi, merasuah lagi pengundi. Kamu bayangkan dia pakai duit cukai kita untuk merasuah kita. Lepas itu untuk mereka menang, tapi daripada situ bukan semua dia bagi kita balik, adalah macam-macam itu. Ini yang tidak sepatutnya lah. Saya bagi contoh lah tanpa merujuk kepada sesiapa secara spesifik, tapi orang yang dalam politik, kamu faham-faham apa yang saya cakap ini. Saya tak sebut merujuk kepada siapa-siapa parti politik mana, tetapi itulah sistem dia. Inilah sistem yang kita nak hapuskan. Terutama kalau parti-parti politik itu dia tak ada modal lah. Dia tak boleh janji, orang dah tak percaya, dah cakap dia janji tak tunai, reform tak buat, kata nak benteras rasuah, tapi keliling dia semua banyak isu-isu skandal-skandal rasuah, ambil duit sana lah, surat sokongan lah, projek inilah, projek itulah. Lepas itu mereka tahu mereka tidak boleh menang pilihan raya melalui cara berkempen, mereka akan pakai benda-benda macam ini. Ini yang tidak sepatutnya. Sebab itu saya cakap, macam mana kita nak lawan duit mereka ini? Biasanya ialah pengundi pun manusia lah. Kita ada setengah orang kerajaan bagi, kalau kerajaan ke parti kerajaan ke Amdak Mantap ke siapa-siapa parti PKR ke DAP ke apa ke benda, siapa-siapa pun tabur duit, kamu ambil je sebab tu duit kita. Dia bagi gula-gula ke duit ke masa pilihan raya atau mendekat pilihan raya dengan apa-apa cara sekalipun, bantuan kerajaan ke ataupun outright bagi duit ke apa ke, itu duit kita tu. So ambil itu duit kita. Itu kalau dia bagi bantuan kerajaan, itu tanggungjawab dia lah, macam saya cakap tadi. Itu bukan sedekah daripada dia, bukan duit dia tu, duit kita. Tetapi undi, kamu fikir masa depan, fikir lain. Jangan bagi kepada dia. Itu satu lagi, satu cara untuk kita lawan. No matter what lah, saya cakap, saya ulang balik lah, kalau ada penyatuan parti-parti orang-orang Melayu ni balik, muafakat nasional yang betul-betul lah, kita cadangkan dulu daripada dulu sekarang di revive balik di convention pemuda itu lagi. Cuma saya nak tambah lah, saya nak tambah orang kata kita satukan semua lah parti Melayu, bukan hanya UMNO dan PAS. Sebab parti Melayu ni dah jadi kecil-kecil. Macam saya cakap, parti Melayu yang besar sekarang ni tinggal PAS saja. UMNO pun bukan besar pun. UMNO dah kecil dah sekarang. Tinggal lah orang-orang yang ada jawatan je lah di bahagian di Cawangan pun saya ingat tak yalah, tak macam dulu lah. So UMNO pun dah kecil sekarang ni. UMNO macam saya cakap, mungkin lebih kurang sama besar dengan Bersatu. Daripada segi jumlah orang kata ahli parlimen, Bersatu sama dengan UMNO atau Bersatu menang lebih banyak kursi daripada UMNO. Itu saya dah cakap. So kalau kita nak satukan parti Melayu, kita pergi betul-betul, kita pergi semua parti Melayu lah. PAS yang paling besar, that's the only parti Melayu yang besar. UMNO, Bersatu, Pejuang, Putra, masuklah semua parti-parti ini. Kita pergi satu, kita lawan Anwar Ibrahim, lawan DAP. Sekurang-kurangnya 120 kursi. Ini saya dah cakap sebelum ni kan, sekurang-kurangnya 120 kursi kita boleh tapau semua. Kamu tahu tak? Itu yang DAP takut. Dia Anwar dengan DAP, kalau kamu buat muafakat nasional saja, okeylah, dia takut. PAS dengan UMNO saja dia takut, tapi dia tak takut sangat kalau katakan dia tak takut macam dia takut kalau semua parti Melayu ni bersatu, bersatu padu. Itu memang dia betul-betul takut. So sebab itu saya kata, kalau kita satukan semua parti Melayu, 120 kursi kita tapau lah. Dia tabur lah, resource tabur lah, duit banyak mana pun, dia tak boleh menang 120 kursi ni. Sebab itu kita kena usahakan ke arah itu. Tak boleh pilih-pilih lah. Kita kena satukan semua ini. Kalau nak kata ada kecil hati atau teguis hati, saya lagi banyak. Kalau nak kira teguis bukan teguis hati, kamu orang banyak tikam-tikam saya dulu. Kita banyak berdekat dulu.
UMNO, kamu AMDAP yang buang saya, nikam saya. Bersatu pun saya pernah berseteru dengan Bersatu, PAS pun saya pernah berseteru dengan PAS. Biasalah tu, bila dalam keadaan parti Melayu kuat, memang tak apa. Saya dah cakap dah benda ni banyak kali kan. Dulu kita bergaduh sama sendiri, masa tu politik Melayu dominan, so we can actually afford tu bertelingkah sama sendiri. Sebab kita time tu politik Melayu kuat, tapi sekarang politik Melayu tak kuat. Yang kuat DAP, so we cannot afford tu bertelingkah sama sendiri. So kita kena cari-cari bulu ayam, bercantum semula. So yang nikam-nikam itu okey, baiklah, kadang parut-parut tu masih ada lagi kan. Tapi pasal kita nak objektif kita untuk penyatuan orang-orang Melayu, penyatuan ummah, untuk ke arah penyatuan nasional yang saya cakap itu hari, maka ini yang perlu kita buat. So sengketa-sengketa lama itu, inilah. Ada orang kadang-kadang dia cakap, dia bencilah parti ini tak baguslah, parti ini pengkhianat dengan kalau parti ini sekurang-kurangnya parti yang kamu benci, parti pengkhianat lah kamu panggil apa semua itu, kurang-kurangnya dia Melayu, dia Islam, dia sesama saudara. Dalam Quran pun sebut sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Tapi saya tak faham, kadang-kadang ada setengah-setengah orang AMDAP ini kan, dia kalau sesama parti Melayu, sesama Islam yang dalam Quran sebut orang Islam itu bersaudara, dia tak boleh. Tapi bila cium mulut menjilat DAP, yang itu dia okey. Itu saya tak faham itu. Kamu tengoklah dalam ayat Quran, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara, dan satukanlah hati-hati saudara-saudara kamu. Baca ayat itu. Memanglah kita bertelingkah sama sendiri sebelum ini, tapi janganlah kamu memilih-milih. Dengan orang sama-sama saudara, kamu tak boleh lupakan sengketa. Tetapi dengan yang DAP yang berlama kita berlawan, dia pun nak menjatuhkan kita daripada berabat-rabat, yang itu kamu boleh jilat. Itu saya tak faham. So sebab itu saya kata, kali ini kita pergilah, bukan sekadar 3 parti, 3, 4, 5, 6 parti. Macam Bersatu saya dah cakap, Bersatu ini kalau ialah dia sekarang dia pun masih kecil hati dengan PAS, dengan UMNO daripada dululah. PAS pun masih kecil hati dengan Bersatu, saya tahu. So tak apalah, give it time. Cuma Bersatu ni orang kata pada saya, kamu jangan tekan-tekan dia sangat lah. Kalau kita tekan, maksud saya biarkanlah dia dulu lah, biar apa ni kata, biar give it time lah. Kita jangan, apa maksud saya, kamu tu kita lah seluruh rakyat Malaysia lah. Saya tak tuju pada mana-mana parti lah. Sebab semua orang kecil hati dengan semua orang sekarang ini. PAS kecil hati pada Bersatu kecil hati dengan PAS, Bersatu kecil hati dengan UMNO memang kecil hati pada Bersatu. So kecil hati lah. Dan apa kata, saya pun kalau nak cerita apa yang orang ini buat, apa yang buat dia, kalau macam itu cerita, memang kita tak boleh berdamai lah. Sebab banyak sangat benda-benda sengketa lama itu. Tapi kalau kita boleh tolak tepi benda-benda ini, sebab kita nak lawan DAP, nak lawan Anwar Ibrahim, so itu lagi mudarat besar. Sengketa sesama kita ni kita boleh bincang lah, sebab mudarat besar ni dulu Anwar Ibrahim bukan sekadar bawa DAP. Dulu DAP tu dah mudarat tu, pasal dasar-dasar dia. Sekarang dia pergi sign dengan Amerika, itu mudarat yang lebih besar itu, faham tak? So sebab itu kita kena tolak mereka ini lawan, supaya kita boleh unding semula ataupun tolak terus perjanjian yang dibuat dengan kuasa-kuasa besar yang merugikan kita ini, ataupun mendatangkan risiko mudarat kepada kita ini. Itu satu. So untuk buat itu, kita kena tolak kita punya sengketa lama, dan kita kena satu padu lah. Itu yang saya nak cakap. Kalau kita tekan-tekan Bersatu ni pun, saya dah cakap itu hari, kamu tekan-tekan dia tak pergi solo.
Saya tak rasa Bersatu akan pergi solo. Yang dia nak buat apa, ikatan apa, IPR lah, apa benda semua itu kan, dekat-dekat pilihan raya dia kira-kira. Saya ingat kalau dia pergi solo dia tak lepas. Sama macam UMNO lah. UMNO kalau kamu kira betul-betul, kamu pergi solo, kamu pun tak lepas. Nak kamu pergi sebagai pembangkang solo. UMNO dengan Bersatu ada something in common. It's very challenging for both UMNO and Bersatu untuk pergi pilihan raya tanpa resource. Kamu tak biasa. UMNO lagi lah, pergi pilihan raya sebagai pembangkang akan mendatangkan banyak cabaran. Banyak AMDAP terutamanya. AMDAP dia tak biasa pergi pilihan raya sebagai pembangkang. Dulu kita pergi pilihan raya sebagai pembangkang masa fenomena malu apa bosku dulu, dan kita menang banyak. Itu lain, itu ada bosku. Sekarang bosku dalam penjara, kamu nak kempen apa? So lepas ini kamu pergilah secara solo pembangkang. Susah. Bersatu pun saya rasa dia fikir macam itu, dia takkan pergi solo. So option optimum untuk dia mengekalkan peluang dia di kurang-kurangnya 31 kursi asal yang dia menang itu adalah dia kena bergabung dengan coalition. So kalau kita tekan-tekan dia sangat, saya ingat last dia masuk PH. Itu pada saya bukan sekadar tak mustahil, itu adalah option yang mungkin mereka akan buat. So kalau dia masuk PH, sebenarnya yang untung Anwar dapat 31 ahli parlimen tu satu. Lepas itu dia ada satu parti untuk check and balance UMNO dalam PH. Saya dah cakap sebelum ni, saya tak rasa UMNO akan keluar daripada Kerajaan Madani. No matter apa benda yang dia cakap ni lah. Of course lah, Ketua Pemuda Akmal memang nak lah, sebab Akmal dia memang tak suka DAP. Kata ramai Akmal pun tak suka DAP. So Akmal dia membawa suara dan rasa hati Akmal UMNO. Nasib baik jugalah ada orang macam itu dalam UMNO masih lagi. Kalau tidak, yang lain, yang kebanyakan AMDAP mantap ni ikut. Bukan kebanyakan, semua AMDAP mantap ni lah mengikut jadi AP. So Akmal hanya menyuarakan rasa hati Akmal UMNO. Dia tak suka DAP. Kalau tak ada Akmal, siapa nak cakap? Cuma Akmal dia Ketua Pemuda, dia bukan Presiden UMNO. So dalam UMNO yang membuat keputusan adalah Presiden UMNO. Kalau nak keluar, Presiden UMNO akan buat keputusan. Tapi saya tak nampak, saya dah cakap, ini kali ketiga saya cakap, secara realitinya Presiden UMNO, saya tak nampak dia akan keluar daripada Kerajaan Paduan sebab masalah peribadi dia. So kita semua tahulah apa masalah peribadi dia. Ingat, saya dah cerita dulu kan, saya kata apa? Saya kata tahun lepas ke, ada pemimpin-pemimpin daripada parti-parti, adalah parti-parti pembangkang panggil saya lah dan minta pendapat lah. Walaupun saya ni bukan ada jawatan apa-apa, saya bebas, tapi kadang-kadang mereka datang lah jumpa nak minta pandangan, iaitu kalau bergabung dan bagi UMNO jadi Perdana Menteri pada ketika itu. Saya cakap saya tak ada masalah, walaupun pada ketika itu dicadangkan bagi kepada Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Saya straight, saya cakap, saya kata saya dengan Datuk Zahid ini tak berapa baik lah. Dia pun tak suka saya pun tak suka dia. So kalau dia jadi Perdana Menteri, saya memang mungkin dia akan lagi menekan saya ke apa, saya tak tahulah. Maksudnya tak ada apa-apa untung pada saya, tak ada apa-apa lah pada saya, lagi teruk, lagi negatif pada saya cakap kalau dia jadi Perdana Menteri. But at the same time saya cakap, if that is what it takes untuk jatuhkan kerajaan DAP dengan Anwar ni, supaya kita orang Melayu boleh bersatu padu, by all means buat, saya cakap. Saya takkan halang. Kalau tak percaya, tanyalah pemimpin-pemimpin parti-parti ini.
Itu yang saya cakap. So walaupun saya dengan Presiden UMNO ada yalah, saya peribadinya memang tak boleh lah kan. Tapi pada ketika itu, ni tahun lepas, saya kata if you guys want to do it, I won't stop you. Saya takkan halang, saya cakap. Sebab apa orang kata, dia bukan pasal saya benda ini. Saya cuma satu orang. Kamu buatlah apa benda itu untuk kata kita untuk menukar supaya DAP dengan Anwar Ibrahim ini tidak orang kata berkuasa dekat negara ini dan buat benda-benda merepek macam apa benda yang mereka sedang buat. Itu pada ketika itu. So pada masa ini pun it's not personal for me, you know. It's nothing personal. Apa orang kata, saya cakap benda ini sukar untuk jadi sebab not because of saya punya isu dengan Presiden UMNO Zaid Hamidi, tetapi secara rasionalnya sebab dia ada masalah apa orang kata, ialah masalah isu kekangan peribadi dia lah. Ramai orang tahu kan. Itu hari bila pasal kes Datuk Najib itu, dia buat statement pagi, petang tiba-tiba dah keluar statement Peguam Negara pasal DNAA kes dia tu. Macam mana? So sebab itulah saya dah cakap sebelum ini, kebarangkalian besar untuk kebarangkalian untuk muafakat nasional ni jadi agak mencabar lah, susah lah. Sebab Presiden UMNO kalau dia buat move ini, Anwar pun akan move. So dalam politik, dalam perang, dalam bisnes pun sama. You have to anticipate orang lain punya move. Kita tak boleh fikir kita punya move aja. So because every action tu ada reaction. Itu dalam fizik pun macam itu. Newton pun cakap benda itu. So dalam politik, dalam perang, benda ini samalah. So bila kamu act macam itu, orang akan react. So kamu bayangkan Presiden UMNO esok dia cakap dia nak keluar daripada kajian perpaduan, lepas itu dia nak apa orang kata jadi pembangkang bersama dengan PAS. Kamu rasa apa yang jadi pada dia lepas itu? Esok Anwar Ibrahim buka semula ataupun Peguam Negara kemungkinan buka boleh semula kes dia. Macam-macam lah cerita. Itu kemungkinannya yang berlaku. So oleh kerana kekangan-kekangan inilah saya rasa benda ini sukar lah untuk di ini. So sebab itu macam saya cakap dalam Dewan tu, orang-orang penyokong Presiden tak bangun masa ucapan dilaungkan untuk keluar daripada kajian paduan. Dia cuma bangun untuk kerjasama dengan PAS. So sebab itu saya cakap apa yang mereka fikir besarnya, apa yang mereka fikir saya nampak adalah kerjasama dengan kajian paduan sampai habis penggal. Bila nak berikat pilihan raya esok, baru join PAS untuk pergi pilihan raya. So mungkin itu yang mereka nak buat lah. Bukan mungkin, saya rasa itulah mereka nak buat ni. Tapi kalau dia buat macam itu, bendanya tak jadilah. Sebab macam kamu ini nak makan keliling tau. Kalau masa berkuasa, nak berkuasa dengan orang itu, tapi macam tak ada pendirian lah. Tak ada pendirian. Dan nampak sangat opportunistic. So orang kata tak ada prinsip lah. Tak ada prinsip lah. So macam kamu lalang lah. Itu. So dalam politik ni betul, kadang-kadang kita kena pragmatik lah. Pragmatik, bila kamu pragmatik doesn't mean kamu jual kamu punya prinsip. When you become pragmatic, maksudnya kita flexible a little bit. You know, ada sikit-sikit benda-benda yang kita boleh flexible, kita flexible. Tetapi on principle punya matters, kamu tak boleh jual sana, jual sini, jual diri. Tak boleh jadi macam itu. Macam Mak Maslan cakap tu, saya tak setuju. Dia main cakap je, kata apa benda pula, apa salah pula jadi pembangkang, nak jadi kerajaan dia. Kamu dah kalah pun kamu nak jadi jadi kerajaan. Macam tak malu tau. Ini tak malu muka tau. Macam kita nak melukut je tepi gantang siapa yang menang. Bila kalau melukut tepi gantang siapa yang menang, kamu tak ada credibility. Orang tak pandang tinggi kamu. Bila orang tak pandang tinggi kamu, macam mana kamu nak jadi pemimpin?